mesej saya buat cerita pasal lorong ni lah. Jadi kalau maksudnya saya rasa lah kereta boleh guna lorong ni pada bila-bila masa. Selalunya orang kata lorong masa ni motor ya guna, diberi kelonggaran, bukan kata boleh guna hak mula motor kan. Tapi boleh guna sepenuh masa. Kalau ada pihak plus boleh jawab, baguslah. Garisan putih-putih ni dia akan habis dekat susun nak masuk hentian rehat dan rawat ikan batu. Lepas tu dia tak ada lah macam ni. Lepas tu dia sampai Muatan, sampai Sungai Dua. Dia jadi macam lorong kesemasa biasa balik. Kalau perhati tengok kan, ni garisan putih-putih ni sampai susul masuk ikan batu dia akan habis. Sat kereta ni pun bawa santai, okay, tak salah apa pun, jalan cerita. Okay. Ni dah jadi lurus balik. Bila lurus balik ni maksudnya dah jadi lorong kesemasa balik lah. Tengok lorong garisan yang biasa ni belah tepi sekali tak ada garisan apa-apa, tak macam tadi. Sampai susul masuk balik Arendar, ni standard lah. Dia putih-putih macam ni memang standard. Mana-mana tempat susul masuk, susul keluar memang macam ni. Lepas tu ada garisan kuning. Garisan kuning tu maksudnya saya rasa tak boleh parking lah. Tapi ada orang parking tempat ni luas kan. Sampai jumpa balik dalam biasa dia jadi macam normal balik. Siapa-siapa pihak plus boleh tolong komen lah untuk pengesahan apa cerita lorong ni. Sekian.